Okey, sekarang ni saya nak cerita pasal bos narsistik. Bos narsistik ni tak nak korang pandai sebenarnya tau. Dia nak korang tunduk je. Pernah tak korang jumpa dengan bos yang tak pernah nak puji orang, suka nak banding-bandingkan antara staff dan buat korang rasa macam terlampau banyak tanya. Padahal korang baru nak belajar. Mungkin bos korang bukan jenis tegas. Mungkin dia seorang ada sifat-sifat karakteristik narsistik. Bosnya narsistik ni, dia tak suka staff dia bijak. Sebab bagi dia, kalau kau pandai, kau dah ancam kedudukan dia. Dia tak akan ajar, tapi dia sabotaj korang daripada belakang. Okay, bila korang perform, dia pula ambil kredit. Bila korang nak tegur, kau ni siapa nak betulkan aku? Dulu pun aku belajar sendirilah. Buatlah sendiri. Kan? Bagi dia, power, kuasa tu lagi penting dari perkembangan development mental kau dan juga career kau. Dan korang pun mula rasa, aku ni bodoh ke? Aku memang tak pandai. Aku memang layak tahap ni je. Itu bukan sebab korang lemah. Itu sebab korang kerja di bawah orang yang takut korang bersinar. Korang sebenarnya layak berkembang. Korang sebenarnya layak menjadi naik pangkat. Bukan tunduk demi ego orang yang tak pernah nak naikkan korang. Saya ramai yang paling suka buka topik narsis, dapatkan teknik-teknik, cara-cara untuk mengatasi manipulasi orang narsistik, klik link bio.